Setiap kali akak post kat story, mesti akan ada yang minta resepi. Jadi hari ni akak kongsikan. Mula-mula kita masakkan daging cincang dan keluarkan lemak dia. Kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah cincang. Pastikan bawang-bawang semua betul-betul layu sebelum kita masukkan bahan-bahan lain. Jangan risau, semua senarai bahan akak dah letak dekat caption. Lepas tu masak semua bahan sampai dia jadi macam ni. Lepas dah siap tu, masukkan sos pasta, bahan perasa dan sedikit air. Biarkan semua bahan ni merenih dalam lebih kurang 40 minit. Lagi lama kita masak, lagi sedap. Sementara dia merenih tu, bolehlah kita buat dia punya kuah putih. Untuk sos putih dia ni, bahan-bahan memang sangat-sangat simple. Korang just masak butter dengan tepung, lepas tu tambahkan susu segar dan bahan perasa. Bila sos kita semua dah masak, bolehlah kita mula untuk layering. Kalau korang perasan, sos pasta yang akak buat ni memang tak berapa pekat. Sebab untuk buat dia, memang kita perlukan kuah yang banyak. Kuah tu perlu cover semua permukaan kepingan pasta. Masa layering ni, jangan lupa kita selang-selikan dengan taburan keju. Akak guna shredded mozzarella. Dan untuk lapisan yang terakhir tu, kita tabur lagi keju banyak-banyak. Kemudian kita bakar dia pada suhu 170 selama 40 ke 45 minit. Dan dah siap. Jadilah resepi lasagna kita yang super simple, super sedap. Seriously, korang wajib cuba. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.